Apa dia nak sebenarnya ni? Selama 2 tahun, lelaki ini tabur makanan burung di kawasan rumah orang lain. Berkilo-kilo makanan burung. Nah, ini Vikram Yagi. Setiap hari pukul 4 pagi, si Vikram keluar bawa baldi, jalan keliling kawasan perumahan, tabur makanan. Ni bukan bagi makan, ni buat jamuan. By the way, ini terjadi di Australia. Twinkle, twinkle, little star. Bila matahari mula menyala, burung datang memenuhi suasana. Macam mak-mak berebut sel periuk berjenama. Bising betul bilang. Tahi burung bersepah atas kereta dekat beranda tepi jalan raya sampai terpaksa pakai payung bila keluar rumah. Penduduk kat situ dah banyak kali komplain, tapi tak ada tindakan. Siap letak papan tanda lagi, jangan bagi makan burung. Tapi si Vikram tak kisah. Esok pagi dia datang lagi, tabur-tabur, pas tu belah. Selama 2 tahun dia buat benda ni sampai cerita ni masuk TV. Orang-orang Australia pun dah ulas benda ni. Ada yang suka dia bilang sebab dia macam super villain. This guy is giving straight up super villain vibes. I love it. Bila wartawan tunggu dia awal pagi, cuba tanya kenapa dia buat semua ni, Vikram tak jawab. Hati kering betul, muka steady je sambil tabur. Do you have any idea the drama you've caused You're causing poo explosions. Why do you like feeding the birds so much? Bila wartawan sampai rumah dia, nah, lagi dahsyat. Ratusan burung berlegar, ada yang terbang dalam rumah. Betul-betul pencinta burung ni. Bila wartawan siasat, dia ni kerja accountant di majlis perbandaran. Nah, orang dalam. Jiran dia bilang akan ada truk hantar dedak burung setiap bulan. Walaupun wartawan dah siasat, sampai sekarang soalan masih tak terjawab. Kalau Vikram suka burung, kenapa kena pergi kawasan rumah orang lain? Pukul 4 pagi, tabur berkilo-kilo dedak setiap hari.